Dunia ini ujian. Dunia ini diciptakan oleh Allah untuk ujian. Syurga adalah satu negara untuk nikmat. Dia tak ada ujian dan tak ada ibadah bahkan. Ni orang kita kena faham. Dalam syurga, sudah berakhir ujian, tiada sakit, tiada miskin, tiada hina dalam syurga dan tiada ibadah bahkan dalam syurga, tempat untuk berseronok. Allah menciptakan bumi untuk ujian. Sebab tu Allah sebut wala nabluwannakum, kami mesti akan pasti uji. 2 kali Allah ulang. Kami mesti pasti uji. Sebab bumi ini adalah alam ujian. Satu, hakikat yang kena faham. Nombor 2, semua ujian, miskin, resah, sedih, bankrupt, kehilangan anak, perceraian, bergaduh, gagal dalam peperiksaan dan sebagainya. Apa sahaja ujian, ketika mana ujian itu mendekatkan kita kepada Allah, ketahuilah ia baik untuk kita. Ujian. Dan ketika mana satu-satu ujian itu menjauhkan kita daripada Allah, walaupun ia adalah kekayaan. Kekayaan juga adalah ujian. Tiba-tiba kekayaan itu membuatkan kita begitu bongkak bila bercakap. Lupa untuk solat, tak pernah sujud kepada Allah. Ketahuilah, kekayaan kamu dengan gaji 1 juta itu, ia adalah musibah daripada Allah.